cukup berjalan, semua secara pembayaran itu kalau makan 5 kali sikit tu masih saya mengawal wilayah tadi kan sekarang pun kena banyak jangan orang ikat pokok kami gambar dah suruh dia bukan ambil gambar ambil video nak masuk juga.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kami mohon kemurahan dan belas kasihan-Mu ya Allah. Ampunilah segala dosa kami, dosa ibu bapa kami, datuk nenek kami dan anak dan cucu kami, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah, peliharalah dan rahmat-Mu ke atas kami dan Majlis Persidangan Pemuda UMNO, Persidangan Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Batu Pahat tahun 2025 yang akan dirasmikan oleh Tuan Muhammad Hafiz bin Arifin. Semoga persidangan ini akan sentiasa di dalam peliharaan-Mu dan mendapat berjalan dengan sempurna, penuh barakah dan petunjuk serta mencapai hasrat dan matlamat seluruh ahli UMNO sebagai akar undi di bahagian ini. Tayangan video montaj yang merangkumkan aktiviti-aktiviti pemuda UMNO Batu Pahat sepanjang tahun ini. Okey, baik, itu je. Kerana dengan izinnya kita dapat berkumpul pada malam yang mulia ini dalam majlis perasmian persidangan pemuda UMNO bahagian Batu Pahat. Sidang Nabi Muhammad SAW, pemimpin agung yang membawa cahaya kebenaran kepada seluruh alam. Terima kasih saya tak terhingga kepada semua barisan jabatan kuasa pemuda UMNO bahagian Batu Pahat yang telah bertumpuk sumus bagi menjadikan majlis pada hari ini. Dan tanpa kehadiran para perwakilan pada hari ini, siapalah kami di kepimpinan pemuda UMNO pada masa ini. Kita hidup dalam era serba mencabar dengan ekonomi yang tidak menentu, polarisasi politik dan juga ancaman terhadap nilai-nilai keselamatan. Namun berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dengan semangat kerjasama dan kesatuan, tiada halangan yang tidak mampu kita atasi. Hadirin sekalian, pemuda UMNO mesti menjadi generasi progresif. Zaman ini bukan zaman bersilat di gelanggang kosong. Ini zaman penuh gelora, di mana kata bisa lebih tajam dari keris dan fitnah lebih bisa daripada bisa. Jadi medan menyusun strategi dan memperkuat tekad. Air dicincang tidak akan putus. Perpecahan hanya melemahkan kita. Marilah kita bersatu padu menghindari sikap ego dan kepentingan pribadi. Perjuangan kita adalah untuk agama, bangsa dan negara, bukan untuk pangkat atau populariti semata-mata. Akhir kata, genggam bara api biar sampai jadi arang. Hanya dengan kesabaran, ketekunan dan tekad yang kukuh, kita akan mencapai kejayaan. RM100 ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO turut bersama-sama dengan seterusnya Yang Berhormat Tuan Haji Yusla, iaitu Adun Senggaram, turut bersama dengan kita merupakan timbalan Ketua UMNO bahagian Batu Pahat. Tuan Azmi selaku Naib Ketua Bahagian, dan semestinya sahabat seperjuangan saya, Saudara Madi, Ketua Pergerakan Pemuda Batu Pahat, Puan Maizatul Akmal, Ketua Puteri, terima kasih. Dalam beratus ekor kumbang ada satu sekuntum bunga mawar. Terima kasih, kita bagi tepukan gemuruh pada Puteri yang bersama. Dan semestinya Wakil Badan Hubungan Negeri UMNO Johor yang juga merupakan Naib Ketua Pemuda saya, Saudara Aziz Daud, bersama barisan sekretariat saya, Pemuda daripada Bahagian Sembrong. Dan saya datang jauh daripada Kuala Lumpur, Merata Negara. Maklumlah dah musim merasmikan mesyuarat. Yang saya raikan tak sabar, saya nak bertentangan mata adalah seluruh perwakilan daripada pemuda UMNO bahagian Batu Pahat. Tuan-tuan yang saya muliakan, pada malam ini saya cukup terharu dan mengucapkan terima kasih di atas jemputan ini, kerana
bila saya dapat banyak jemputan yang ini cabaran kita, zaman kita, dan kita tidak boleh menunding, menyalahkan dan sebagainya. Sebaliknya, the lowest point is the best point untuk kita angkat dan kembalikan perjuangan parti. Itulah kemanisan jasa kita sebagai orang muda kepada parti. That's what we're going to contribute to the party. When the party is at the lowest, kita sama-sama kerja untuk kita angkat parti ini kembali ke tempatnya, dan hasilnya adalah daripada tangan orang-orang muda, pemuda Batu Pahat. Setuju? Boleh? Tak cukup kuat? Boleh? Dan inilah menjadi asas kita. Kalau kita sedih je, zaman Tun Sardon Jubir ada sumbangan, zaman Tun Senu ada sumbangan, zaman Syed Jaafar Albar ada sumbangan. Zaman kita ni apa sumbangan kita nak buat? Bila kita habis tempoh pemuda, orang lain ambil, kita nak cerita apa kan? Jadi kita nak beritahu, tuan-tuan, saya nak kongsikan, kita sudah masuk ke gear yang terakhir, hampir yang terakhir, kerana garis masa ini hampir dekat dengan pilihan raya. Dengan ini saya hendakkan kawan-kawan terus bersemangat, pandang ke depan. Kita kalau lari maraton ini dah kilometer ke-30, tinggal 12 kilo je. Jangan terpelicuk, jangan terpeleon, ya, jangan belaga. Kita jumpa di garisan penamat. Boleh? Saya nak dengar kalau saya sebut hey pemuda, kawan-kawan sambut hey. Hey pemuda! Hey! Hey pemuda! Hey! Kalau saya sebut pemuda, kawan-kawan sambut cara kita. Pemuda! Cara kita! Pemuda! Cara kita! Hey pemuda! Cara kita! Dengan itu saya sebelum menutup dan merasmikan mesyuarat pemuda bahagian Batu Pahat, saya dengan bismillah penuh barakah mesyuarat dirasmikan demi perjuangan agama, bangsa dan negara. Saya merasmikan hey pemuda! Hey pemuda! 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 Terima kasih semua. Seterusnya Alif Zikri bin Armizan, Muhammad Abkari bin Tahir, Tanya sambutan iPhone 16. Menanya hari apa ni? Okey, helmet. Wan. Memang dia ambil isteri mahrum lah semua. Memang dia ambil isteri mahrum. Okey. Nama aku disebutnya. Kita sahih. Sekali namanya ni. Sekali namanya ni. Muhammad Ikhwan Hafiz. Ni kami kali ni. Buat kat sana. Buat. Teman ni. Teman. Pada Taliman. Wizani. Mana dulu. Oh ya itu. Dengan ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesti tetap pemuda. Isam tak ya.